memang sangat-sangat ramai. Korang nampak ni memang ramai gila lah. Aku tak boleh cakap macam vibe RZ member juga. Tapi memang Dinsha memang terbaik gila lah. Yo, Crash came when the cash came. Spend it before you get it like those rookies all on draft day. For the love like it's match game. Hit the ground running, really do it for my last name. They act different when the facts change. I'm not with the tip attack games. In my own league I don't chase game. In my own league I don't hang with lanes. I know I've been quiet for a minute. I've been grinding still in it. I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. Meanwhile, that's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat and excuse me. Now how could that be? Talking about who can be talking about me. Feeling like stretch where I got all this reach. Feeling too blessed when I step on these beats. Nah, how could that be? I could beat the pressure, I could beat the 2-3. Jab, jab, hook, then I duck and I weave. It was never you, it was me versus me. I know I've been quiet for a minute. I've been grinding still in it. I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat and excuse me. Better get some, swinging for the fences, I might leave it in the sun. Every pitch a home run, stack a couple. Okay, so sekarang ni kita orang on the way terus ke Tanjung Malim. Tapi memang sangat-sangat ramai. Korang nampak ni memang ramai gila lah. Aku tak boleh cakap macam vibe RZ member juga. Tapi memang Dinsha memang terbaik gila lah. So kita pergi Tanjung Malim, Seshan pula dekat Wan. Aku tak tahu macam mana ni. So terus gerak ke Tanjung Malim lah. Sidai kat sana dulu. Sebab ni terlampau ramai. Sidai memang standard lah benda tu. RZ member pun sama, kawan-kawan pun sama. So tak boleh cakap lah. Jom kita terus next destinasi. Jom. Terlampau ramai geng. Aku pun pening dah macam mana ni. Tak tahu nak ikut alur mana ni. Takut nanti orang cakap sesat di tengah jalan lah cakap. Aku nampak ada yang bling-bling. Okay, kita ikut yang ni. Yang ni senang nak jump. Banyak sangat. Gila. Tengok, korang tengok suasana dia. Gila cuy, ramai gila pergi gila man. Aku tak boleh nak cakap lah geng. Oh, apa dia suasana ni. Dia macam vibe RZ member dengan highway Thailand lah, senang cakap. Oh, awal. Orang awal geng. Mari kita layan kan. Kami betul ni bahaya. Kita tak boleh cakap lah geng. Jujur lah, highway utara ni tak rem pecah, rem ikut. Saya bocor. Sini yang senang nak cakap.
kita angkat. Tapi yang ini dalam grup open pada. Jangan sebarang-sebarang. Kau ingat kepada yang ingat nampak ni WTY dalam kelingan open. Oh, ramai bang. Ramai. Agak-agak terlalu ramai lah kat sini. Yang aku rasa betul lah dia cakap anggaran dalam 2,000 ke 3,000 biji juga. Memang penuh lah. Orang cakap memang tak tipu lah. So aku memang barai. Dua kali aku miss dia. Memang cakap 2 kali miss dia. Kita makan-makan, minum dulu. Lepas tu tunggu si Wan dulu. Sebab Wan naik motor sikit lagi. Spek nak 5 stand motor. You know that you control me. moments later. Okey, sekarang ni kita dekat exit Sungai Apa benda apa yang hilang? Apa benda yang terbang? Boxer. What? Boxer terbang. Aduh, problem motor ni. Boxer pun boleh terbang. Pakailah boxer dia. Problem lah dia ni. Confirm boxer? Boxer dengan bergigi. Boxer dengan bergigi. Problem. Angin punya kuat diorang nak racing. Gila lah diorang ni. Diorang tak otak tu. Racing angin kuat. Aku tengok meter aku 1.3 lebih. Mampu macam tu. Kau pakai je boxer ni, Adam. Dia boxer saiz 3XL atau Boleh. Mana tengok. Aduh, dua motor jahanam. Nicholas. Dia blok bodoh. Gerak je lah, dah ada king lah bang. Janganlah itu. Dah gerak. Dia pasal kau boleh tak? Tak apa, aku esok aku temankan. Sekarang ni aku nak temankan 2 ekor ni. Tak apa, aku pun ada usaha kau tolak macam mana. Tak ada, motor dia je. Aku jaga belakang sebab tu aku nak monitor. Kalau contohnya aku, kalau 2 orang ni balik naik towing, pening lah aku.
kita ni. Jom. Sebab sama juga. Perjalanan nak balik Shah Alam dah 1 jam. Pergi PD pun 1 jam. Pergi jalan dalam. Lebih kurang. So ikut kita balik je. Gerak tu. Apa slow-slow lah geng. Nak macam mana? Jom santai. Okey geng, sekarang ni aku on the way balik sebab motor Wan ada problem. Nah itu ada motor orang buat jualan tau. Motor Wan jual, so dah ada buyer. Nak tak nak kena siapkan. Sepatut dia bawa motor tu untuk dia nak terus pas dia bagikan semua. Sebab buyer dah alang-alang dah ada dekat Teluk Batik. Itu je. Tapi sebabkan dia nak balik, yang bawa motor aku si Adam tolong teman kan. Kalau ikutkan kepala otak aku, takkanlah aku balik dengan Abang Haji kan. Tak best lah pula benda tu. Seelok dia, aku jalan macam biasa je. Tak apalah. Yang ni kita tak rasa dapatkan suasana dekat sini. Kita dapat macam mana vibe untuk ride saja. Kalau ikutkan, aku tak ramai kenalan geng. Aku ada seorang je kenalan aku dalam grup-grup tu. Kalau kita tak best lah benda tu. Kita tahu nak buat konten. Aduh, apa boleh buat kan. Sekarang ni mana diorang? Oh kat sana. So jom lah, kita santai-santai, layan-layan kepala, pergi Tanjung Malim, makan dulu. Jom. Okey, sekarang ni kita buat nyanyian sebab sunset sangat nampak sunset sunscreen ni. Oh, ada lagi yang belum gerak lagi nampak tu. Oh, ramai lagi coy. So, sekira dia sekarang ni ramai lagi belum yang gerak. Sebenarnya pagi ni ramai yang tak nak gerak. Faham tak? Kalau kita santai pun pukul 8 pun aku rasa dah ramai lagi ada dekat apa tu, area Rawang tu. Sebab ada yang gerak awal pagi pukul 5. Ada yang pada Melaka, ada yang daripada JB lagi. Tengok suasana kan. Suasana di malam di siang hari. Untuk member kita problem, kita tolonglah kan. Baik satu motor dah ada buyer. So dia nak kena siapkan itu. Apa boleh buat? Kita layan embun-embun pagi. Bunga-bunga matahari indah mekar di siang hari. Indahnya. Dah geng, kita tengok next destinasi. Tak tahu kita pergi kat Tanjung Malim makan mi kari ke apa kan. Ini dah tak ada dah ni, hujung rancangan orang cakap dah ni. Korang layan je lah. Next kita buat apa tuan ni. Okay bang, tengok abang ni pun tak sempat nak racing dah. Tapi motor perform. Betul, motor perform. Mantap bang tengok, abang ni pun tak nak tinggal kawan. Macam tu lah ibaratkan. 4 orang kita keluar, 4 orang juga kita balik. Satu ada masalah, semua ikut sekali. Sebab kita orang kenal-kenal macam ni. Kalau nanti tak ada kawan, susah juga. Aku pun terpinga juga. Dah jom lah geng. A few moments later. Twenty minutes later. Kita dah sampai BD ya bang. Kita dah sampai BD dah bang. Tapi tak apa, setia kawan tu orang cakap. Kita walaupun berjiran bengkel, tapi kita setia kawan juga. Seorang bermasalah, kita balik. Betul lah. So sekarang ni kita orang dekat Jejantas, Sungai Buloh. Makan dulu lah brother, breakfast, balik bengkel, upload semua video dulu. Lepas tu tengok Merdeka lah. Merdeka sale. Enjin Enjin motor 2 biji. Baru nak Orang cakap jangan
nak balik. Apa pula engkau lah nak Balik settle. makan nasi. Okey lah daripada balik. Kalau daripada tak balik, Betul. lepas tu nanti dekat homestay termenung. Buat motor macam lembu. Awak macam lembu. Engkau macam lembu. Sepanjang jalan nak fly je. Penting highway. Podium. Dapat highway dah. Yang penting podium. Yang penting 4 orang pun jalan. 4 orang berjalan Okey, lepas ni kita pergi Pening. Macam mana Wan nak pergi Pening? Dah semalam kalang kabut lah, apalah. Dah aku lapar lah, sedap pula nak tengok nasi lemak